Renovate with confidence. This episode is sponsored by Kasia Studio. So if you guys are looking to renovate your house and if you guys want to do renovation, you guys can follow them on their socials at Kasia Studio _ And if you guys want to book an appointment with them, you guys can just visit their website at www.kasiastudio.sg. And let's rebuild something amazing. What is good, guys, and welcome back to Rebuild Podcast with me, Hassan Rahman. So before that, guys, aku nak make an announcement. Tapi aku rasa by the time episode ni release pun kita pun dah over pun with Select Fest. Tapi aku just nak make an announcement for those of you guys listening inside my TikTok live, where this weekend 17 to 19 of October kita akan ada di Select Fest. So as you guys know that Rebuild is almost coming to an end next month. So this will be our last and final drop merchandise for Rebuild Podcast. So hopefully korang boleh datang, boleh support, dan insyaAllah aku boleh in future nampak korang pakai baju ni, bolehlah kasih aku kenangan kan di Rebuild Podcast. And also guys, hari ni macam biasa kita ada another guest with me. So siapakah guest aku untuk hari ini? Aku make it a little bit different sikit, because I think for those of you who have been following Rebuild for the past few episodes, where aku banyak interview otai-otai lah, kira tak otai sangat lah, but mostly they shared about their drugs journey, you know, and then kebanyakan a bit more the berumur, so diorang experience lagi macam-macam kan. So hari ni a little bit different pasal aku nak interview someone who is young lah. He's very young. I think he is in his late 20s. It's gonna be a little bit different because of maybe we're gonna talk a little bit about gangs and stuff. So aku pun tak nak hege-hege. In the studio with me here today is Faik. Apa khabar Faik? Khabar baik. Alamak. Thank you Hassan for inviting. Terima kasih banyak. No worries. Actually aku pun honored. You know, sekali je message kau terus kat Faik jam datang podcast apa. Oh, happy je Alhamdulillah. So actually the reason why aku decided to invite you kan to this podcast is basically I think somehow kita were friends through FB lah. Betul. And then when aku tengok kau and then seeing that how you do business and how you as a family man kan, and dari situ macam aku nak tahulah perjalanan kau. But before that, I think now you are running Ottoman Empires. Kau boleh share sikit, so Ottoman ni apa korang bikin? Okay, so basically guys, Ottoman Empire ni is kita jual kereta lah. We buy, we sell, we consign cars, renew COE and stuff. Okay, Ottoman ni, the nama Ottoman ni is actually kita punya boss that time. Okay, dia is the founder of Ottoman. Shout out to In. Okay. So korang cuma jual kereta auto je lah? Tak lah. Okay, Ottoman ni macam mana dapat nama kan, is from the Turkey lah, and the Muslim warrior. Kalau korang tengok cerita Ottoman, Ottoman. Okay, so kalau korang datang kedai kita memang dah set up the flags and stuff lah. Oh, nice. So nama tu dia ubahkan depan AUTO jadi Ottoman Empire. I see. Yes, correct. How long have you been running Ottoman? Okay, so basically dah dengan Ottoman nak masuk I think close to 5 years already. Alhamdulillah. Yalah, 5 tahun dengan dorang. Alhamdulillah. Dari kita when I just start sampai kita keluar sekejap, because we open another company, me and my partner. Then after that we come back, we patah balik dengan bos kita lah. So we are partners now, so kita going stronger now. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang daripada dulu kau have already vision yourself to be a director or an owner of a car company? Tak expect. So memang ni tak plan ke, atau memang it's tak. Just something that spontaneous try je jual kereta? Okay, so basically kenapa jual kereta? Because kalau kau nak tahu Azan, dulu arwah bapak aku dia jual kereta. I see. Okay, so memang dari kecil bila dia masih hidup my time, dia ada company kereta. Dia ada partners dia juga. And dulu aku memang tak suka pergi sekolah. Dia pun memang bising, tapi aku suka ikut dia pergi kerja. So from there aku ada tengok lah macam mana dia buat jual beli kereta and stuff. So aku ikut. Aku pun suka kereta dari dulu. Memang my dad grow up as a car enthusiast jugalah. Dia ada macam-macam kereta. Dia buat modify ni, this kind of things lah. JDM car semua pun jalan lah? Jalan. JDM, Conti, apa lah cakap lah. I see. So from there aku dah start suka dengan kereta kan. Tapi time tu sadly dia dah meninggal lah. Dia dah meninggal dunia I think when I was 16 years old. So banyak orang cakap dekat aku macam kau tahu jual kereta, baik kau try jual lah.
Tapi that time belum ada arah tuju lagi. Macam nak bikin ke tak nak bikin nak bikin ke tak nak bikin Masih nak enjoy lah kira. Masih kira nak enjoy lah. Macam dah tak fikir pasal income ke apa. Because after my dad meninggal tu ada haywire sikit lah. Yeah. Okay, before we touch on that, tadi kau ada mention that dulu kau tak suka pergi sekolah. Maybe this is the part where kau boleh tak share dengan kita kau punya story, kau punya journey. So where it started tu bila kau punya part of your life tu dah start macam haywire sikit? Okay, I try to share as much as I can lah. Boleh. Okay, dulu time my arwah father masih ada kan. Okay, so my mother dengan my father ni dah cerai. Since I was 1 or 2 years old, still very young. Okay, then after that, bila my father take over the kids, which is kita lah anak-anak dia, dia selalu busy kerja. Okay. So time tu bila kita tengah primary school, secondary school, I don't like to go to school honestly. Tapi dia paksa macam pergi sekolah. Reason kau tak suka pergi sekolah? I just don't like lah. I just like to sit at home. Tapi kau boleh belajar? Boleh lah. Okay. Then after that, from there melarut sampai dah naik secondary. That's where I start to follow my dad. Then after that, dah memang tak nak pergi sekolah time tu. Tapi Alhamdulillah, yalah, my studies tak tinggi sangat. I N level. I pass my N level. Then from there, I go to ITE. Okay. That's where I start to learn more things about automotive juga. Okay. Yeah, tapi before that, my father dah meninggal lah. That's where it goes very haywire, as in my dad dah tak ada. Then is apa tau, jalan aku lah. Macam yeah. Okay, kita touch dulu on secondary dulu Okay. So since kau cakap kau tak suka pergi sekolah, but bila kau pergi sekolah tu, what were the activities yang kau buat dekat sekolah? Like makes you tak nak pergi sekolah? Is it pasal budak-budak ke, atau kau tak ada interest ke, or you find that you want to find new purpose dekat luar ke? Maybe we share a bit on kau punya secondary. Kau secondary sekolah mana? Teck Whye Secondary School. Teck Whye Secondary School. Okay. So kat sana sekolah dia macam, kau punya perjalanan sekolah macam mana? Actually, kalau nak cakap pasal sekolah, I don't like to go to school because I really tak ada interest on, yalah, nak belajar, nak stuff. Tapi I always go to school, I just because of my friends. Kalau macam nak pergi sekolah kan, tak apa, aku jumpa member-member aku aku pergi sekolah macam itu. Okay. So cikgu-cikgu aku pun tahu lah, dulu dekat sekolah aku memang tak pay attention. Suka kat belakang kelas, diorang ajar aku berbual. Tapi rokok semua, isap rokok semua. Itu normal lah. Itu normal lah kira. Lepas sekolah pergi tangga isap rokok. Tapi ni belum involved in any gangs and stuff lah. Itu baru kira sikit-sikit lah. Okay. Okay. So bila kau time secondary tu, you were already introduced into gangs, buat benda-benda salah. But when bila kau dah start to get involved tu actually? Okay. Aku get involved in gangs honestly lepas arwah bapa aku meninggal. Okay. So kita boleh start story selepas arwah bapa kau meninggal, because that is when kau cakap yang kau punya life dah start to be haywire. Correct. So before, when your father was around, kau tak main baju, tak apa. Tak. You have a very close relationship with your father. Betul. So, do you mind me asking why, kenapa bapa kau meninggal? Okay, my father meninggal pasal dia ada sakit lah. Dia ada kidney cancer. Okay. Lepas tu, yalah, Allah lagi sayang dia kan. Kira, didn't expect. He's actually a healthy man. Dia kerja all out. He's always making the family smiling, laugh, always like to make gatherings with all the saudara mara. Okay. But ada satu masa ni dia cakap dia tak lama. Dia cakap tau, papa rasa papa tak lama lah. Okay. Then kita adik-beradik macam cakap, asal bawa macam ni? I don't know. I just feel that kalau papa tak ada, korang jaga diri adik-beradik, something like that. Yeah, so I still remember first kali dia kena admit dekat hospital. Okay. Dia baru admit 2 hari. Doktor panggil my stepmom and kita punya adik-beradik lah. Dia cakap, bapak kau cuma left with 1 more month je. Sekali time tu I still don't want to go hospital. I don't want to see him because I'm very sad honestly, pasal I'm very close with my father. So my auntie cakap, they call me my real name lah, Cik Ika, turun tengok papa. Okay, I come down to the hospital. I cakap, papa apa-apa doktor cakap buat bodoh. Dia cakap, we are here for you. The next day doktor cakap dengan kita tau, depan kita tau, dia cakap dekat my father, you want to die at home? You want to pass away at home? Or kau nak stay sini? My father cakap apa tau, I want to pass away at home. Okay. Jadi aku macam tak percaya, apa sih orang berbual. I mean jodoh, ajal semua tangan Tuhan apa. So my father naik ambulance, I still remember, pergilah kat our house lah. Okay.
dah dekat rumah, dia tengah rest tu, I still remember, I tengah take a nap. Betul-betul maghrib kan. Maghrib I still remember, my stepmother pekik. Tolong lah. Kita pun terkejut, kita adik-beradik apa ni? Kita lari. My father was at the bed. Tiba-tiba dah nak nazak. Tapi Alhamdulillah I'm very proud that bila dia meninggal tu dia ada ucapan syahadah. Tapi sebelum yang dia ucap tu, dia ada cakap, jaga adik-beradik baik-baik. Dia cakap buat kerana family lah, kalau tak mau buat benda buruk, something like that, can't recall lah. Terus dia meninggal. Tapi with the message that he has given you, right, and also you mentioned that life starts to get haywire after he's gone. Correct. Where it started to sebenarnya, and why, kenapa dia bermula dari situ selepas arwah bapa meninggal? Okay, so after my father passed away, pasal I very close with my father, I memang tinggal dengan dia. Okay, that time I meet my real mom pun jarang. I think my mom pun tahu. But my mom still jumpa kita, tapi kadang maybe sebulan dalam 1-2 kali. Okay. Then after that, bila my father dah meninggal tu, because I always with my father, so bila my father meninggal tu, I dah tak ada orang. Macam time tu macam aku tak rapat dengan adik-beradik aku. Pasal adik-beradik aku pun kakak aku kerja, adik perempuan aku buat hal sendiri, adik lelaki aku yang paling kecil pun buat hal sendiri. So okay lah, aku just I can say that I live on not say live on the street lah, aku campur dengan pergaulan aku lah. Kira aku campur dorang yang be there untuk aku. So that is kau punya family lah kira. Correct, betul. So dorang pun kenal my family and stuff. So bila aku dah, I say on the streets lah, banyak lah yang kawan-kawan, I call it kawan-kawan lah kawan-kawan aku ni yang ada dengan aku, kasih aku senyum, selalu tak kasih aku putus harapan, macam tak apa, relax je, santai, tak apa. So kawan-kawan ni is kau punya daerah blok kau ke, atau it's another side of the Singapore yang kau campur ni? Okay, so basically aku kenal satu kawan ni, is one of the circle dekat kita punya area rumah lah. Okay. So time tu bila my arwah father dah meninggal, dia suka bawa pergi town. Okay. Bila dah kat town tu kan, aku jumpa banyak orang lah. Aku campur dengan banyak orang. So bila aku dah campur dengan banyak orang tu, aku feel that okay, this is aku my family, aku just nak ikut dorang. Okay. So that's why aku tak balik rumah. Aku kerja, dorang yang support aku kan. Dorang macam, macam besok kerja apa? Ikut je, kerja macam movers ke, atau kerja banquet ke, apa-apa yang ada daily cash yang kita boleh survive hari-hari, kita bikin. Those days memang banyak lubang-lubang macam gini kan. Betul. So I still remember lah. So yang kasih aku kerja ni semua aku still remember. Yang time aku baru nak naik ni, Mamu lah. Aku dah cakap sekarang dia Ali lah. Okay. So dulu aku kerja, adalah kita main campuran, kita main kawan-kawan, kita dah kerja mover semua. That's where it start lah. So aku dah start into this networking ni semua, networking dah jumpa-jumpa. Correct. Kira aku dah fikir aku dah ada duit sendiri, diorang kasih aku kerja, aku just live aku punya life macam gitu. Okay. Sampai mak aku pun keliru dengan aku. Balik tak balik, sampai kadang-kadang mak aku pun risau dengan aku. That's why my mother start to take me back lah. Tapi aku masih bikin sama. Okay. So time tu orang cakap korang semua ada tattoo kan. Jadi aku pun macam nak try lah. Tapi ni dah join baju belum? Yang ni dah join baju. So because of this kerja-kerja yang kau dah campur-campur ni? Kira because they I can say that when I campur with them, they are like my own family lah. Okay. Pasal diorang selalu dengan aku. Apa-apa diorang selalu dengan aku kan. Selalu. Okay. So tu yang bila diorang ajak kau join, then tu yang kau officially part of them lah. Correct. I am part of them lah. Okay. Tapi after that, that's where aku get into more macam, I can say more aggressive lah. Okay, kita touch on tattoos dulu Okay. So tadi kau cakap bila kau dah join dorang, habis kau tengok, is it pasal dorang semua ada tattoos? So itu pun kau pun nak follow lah kira? Betul. This one honest. It's pasal I don't say terpengaruh lah. Aku tengok dorang kan, aku pun nak bikin lah. Macam gitu. Kau macam terasa left out lah. Pasal semua ada, habis kau tak ada. Tak ada yang tak ada juga. Tapi just that tapi time tu aku nak bikin, aku dah fikir 2-3 kali macam, ini mak aku kau dapat tahu ni, mampus ni aku. Something like that lah. Tapi that time like I said, aku was living on the street. So aku macam, tak apa lah, aku just bikin lah. First tattoo kau bikin apa? Kat sini. Ni rangda. Tangan terus kau bikin Tangan, correct. Actually supposed to be leher. Terus aku cakap, tak boleh lah. Aku cakap aku nak buat tangan, nanti pengsan ke apa. Tak tahu rasa apa. Bila dah start rasa jarum, dari sini naik sampai ke muka.
So ni semua kau bikin within how many years? I think dalam 3 tahun adalah 3 to 4 years So, in that 3 years. period of time Okay. Yeah, I can't recall lah. So bila kau dah buat tattoo tu, what was your mother's reaction? Okay, so that time bila aku buat aku punya first tattoo, aku masih ingat. Aku balik rumah, aku pakai jaket. Okay. Aku just tidur macam biasa. Tapi mak aku memang dia tahu aku. Aku kalau tidur, aku tak pakai jaket atau baju. Aku suka pakai seluar pendek aku tidur. Okay. So Tuhan nak tunjuk kan, aku tengah baring, sekali tangan ternaik. Mak aku tarik aku punya sleeve. Astaghfirullahaladzim. Apa kau buat ni? Mak aku nangis lah. Bila aku tengok mak aku nangis ni, aku tak terima. Aku cakap, anak kau dah jadi ni macam kan, dah jahat kan. Aku jahat terus lah. Aku cakap dengan mak aku minta maaf kan. So mak aku tak berbual dengan aku lah obviously. Pasal dia disappointed apa. Yep. So bila aku tak terima diri aku ni, macam sial lah aku buat mak aku macam ni dah jalan hidup aku gini apa. Aku teruskan. I mean instead of macam regretting and try to be better, tapi kau ikutkan dia ego. Correct. To be much more worse lah. Correct lah. Betul-betul. So bila kau dah buat tattoo ni semua, what were the activities yang kau buat? So ni umur kau berapa ni that point of time? I think around 17, 18 lah if I'm not wrong. Okay. Yeah, around there. Okay, so sekarang kau dah official in the gang, kau dah buat tattoo ni semua. What were the activities that you are doing, and at that point of time you feel that you are enjoying yourself? Okay, aku most enjoy bila dengan kawan-kawan aku ni, bila kita keluar sama-sama, kita jalan-jalan pergi town sama-sama, kita pergi minum sama-sama, kita pergi party sama-sama. That's where I start to learn and I start to macam korang buat aku happy lah. Lagi pasal dulu yalah kita dah join this kind of activities kan. Jadi orang kalau nak tengok aku pun macam Aik, siapa? Kau bilang aku. So from there aku tahu macam that time aku feel that aku ni protected. I'm protected and I got a family which is aku feel that aku tak buat salah lah. I mean bukan suka-suka nak pergi bantai orang, tak ada. Aku know that aku jalan hidup aku ni, aku dengan dorang. Kalau ada anything happen to me pun aku tahu yang aku bukan seorang. Family aku ada dengan aku this particular kawan-kawan aku Okay. Ya, tapi ada something happen. Okay. Something happen to one of kita punya kawan. Terus aku senyapkan diri. Something happen tu, what happen tu? Okay, so basically aku masih ingat ni kawan aku, dia pergi, okay, dalam rule kita dalam ni baju, dalam ni family kan, tak boleh isap dadah. Okay. Okay, so kawan baik aku Any drugs? Any drugs tak boleh. Tak boleh steam, tak boleh ambil dadah. Tapi yang kawan aku ni, pasal aku dah anggap semua macam family, dia pun dah macam family aku. Sekali time tu alamak San, kita tengah kerja, dia pergi do something at the staircase dia ambil dadah. So aku rasa ada orang-orang ni nampak, so dia bilang aku punya bos. So bos aku cakap malam tu nak pergi jumpa kita. Ni bos kepala gangster ke bos company? Dia bos company tapi dia pun bos kepala gangster kita. Oh, berkepala pipe lah. Dia kepala pipe tu. Okay. So lepas tu kita jumpa dia, then yalah pasal dia buat salah kan, dia kena lah. Taekwondo lah. Dia kena taekwondo lah. Rabak-rabak ni. Betul Mekasi ni. Betul Mekasi lah. Pasal tu taekwondo berapa orang boleh ingat? Bos kita je yang taekwondo ada. Oh, satu orang. Tapi dia punya tangan time tu pun memang kita tengok pun kita takut. Okay. So bila dia dah kasih kira one of kita punya brother ni kan, tu aku dah start macam apa sah ni. So that's why semua dah start jadi puak. Pasal dia dah kena apa, dia dah kena fall out. Aku dah tak habis. Kena taekwondo tu kena fall out lah. Taekwondo tu kena fall out. Okay. Sekali time tu ada a few jugalah kita brother pun ada bikin sama benda pun sama dengan taekwondo kena fall out. Jadi itu family yang ramai-ramai tu tinggal berapa orang je. I see. So in the point of time pun aku dah senyap. Habis bos aku pun tak salah dah relax. Dia relax ke dia tukar baju lain, aku can't recall lah. Tapi aku tahu aku dah keluar. Okay. Aku dah keluar. That's where aku ada pergaulan yang lain kan, dekat aku punya neighborhood. That's where aku jumpa kepala aku lagi satu. Okay. Before we touch on kepala kau lagi satu ni, waktu kau aktif with kau first kepala ni since kau cakap family kau macam kawan kau ni ada terjebak dengan drugs juga kan. How about yourself? Did you ever have any attempts untuk ambil dadah? Honestly, biasa Azal, kalau kita time baru nak naik, kita semua benda nak rasa. Tapi the good thing about me aku tak boleh kena dadah. Okay. Aku pernah try, aku hitam. Aku pernah try lain dadah, aku sampai 2 hari macam tak boleh keluar rumah. Macam that is not me. Badan kau tak boleh terima lah. Badan tak boleh terima. Okay. So aku cakap aku dah tahu badan aku ni tak boleh terima ni benda, which is good lah. Tapi partly badan kau tak boleh terima, and secondly pun kau tahu that kau punya gang headman kau pun
don't accept this kind of bullshit kan. So that's why kau lagi berjaga-jaga lah. Betul. And then bila kau cakap okay, so the episode dah habis, kau jumpa kepala baru lah. At that point of time you have the opportunity untuk kau kira be clean lah out from the gang. Aku tak nak time tu lagi. Tak nak relax juga. Tak nak relax juga. Okay, so kau jumpa kepala baru. So kira time tu masih jumpa juga kawan-kawan yang lain, tapi pencamburan lagi besar. So aku boleh cakap pasal aku dengan Denny ni lama gila, orang pun tahu. So that's where it starts lagi mendalam lagi dalam what kind of activities lah. Macam pergi ajar lah macam mana nak pegang batang, you know, this kind of things lah. Which kau tak pernah buat with your previous hitman? Tak pernah. Okay. So bila aku campur dia, sebelum aku jumpa dia ni, it's just that aku jumpa, pasal kita dah pernah kenal. So kita lepak, habis kalau ada event macam go club, macam Mik turun lah. Go club? Go club lah, kita pergi, kita pergi party, macam Mik turun lah. So turun dengan dia, lepas tu kita tinggal dekat. Hari-hari kita jumpa kat bawah blok, makan aiskrim. Dia ada share dia punya problem, I also share my problem. Sama juga. So makin hari ni aku rapat gila dengan dia. Makin rapat. Then from there aku choose macam, aku punya orang kan Zan, kalau aku nak ikut satu orang ni, aku nak kena takut dengan dia. Kalau aku tak takut dengan dia, buat apa kau jaga kepala aku? The respect lah. The respect lah. Ada respect dia lah. Okay. So bila this particular guy, dia macam older brother kat aku lah. So aku pun ada seram sikit dengan dia. Kau seram dengan dia pasal apa? Is it pasal what he have done in the past ke, atau cara dia ke, muka dia garang ke? Oh tak, dia cara dia satu, dia very strict. Second, apa yang dia bikin time dulu-dulu lah, dia ada history juga. Buat orang dengar nama dia pun orang gerun jugalah. Something like that. Okay, tapi Zulawab Oh bukan salah. Sorry Zul, aku ingat kau. Okay, sorry. So bila aku dah dengan dia all the way, that's where aku cakap kat dia lah, aku kira nak ikut dia lah. Ikut dia, that's where aku lagi mendalam. Kira mana-mana dia pergi, aku dengan dia. Dia ada this thing dekat kita punya family. Kalau ada hal, orang turun dengan batang, korang lari, mesti rembat korang. Dia punya rule yang dia set lah. Correct. Tapi sama juga, tak bisa darah and stuff, which is a good thing lah. Okay. So aku macam okay. So kalau pergi perang, siapa lari, kena tak kuat lah. Okay. Betul. Tak ada San, dia punya tangan kan, aku kalau boleh bezakan tu brick pun sama. Dia is a very big size guy lah. Very big size. Tapi dia pun baik, dia ada baik dia, cuma dia very strict. So bila aku ikut dengan dia, ada lagi banyak aktiviti yang aku bikin lah. Baik jalan salah, jalan baik. Kalau pergi pecah, korang jangan lari. Macam mana dia ajar kita macam mana nak martial arts and stuff lah, pegang batang semua macam mana. Boleh tak kau share kau punya first incident kau pergi gaduh? Boleh. So kat mana tu and why that fight started? Okay, so aku masih ingat lagi, first kali kita tengah makan dekat makan aiskrim dekat bawah blok. Aiskrim. Aku dengan dia, aku dengan lagi 2 orang. Kira aku, dia dengan lagi 1 orang lah. Aku tengah makan aiskrim kan, sekali tiba-tiba ada orang call dia. Aku dah tengok dia mengamuk, sekali dia cakap, kau datang. Kali aku cakap, ni ada hal lah Sekali bila dia letak telefon tu dengan muka dia kan, dia cakap kan, korang kalau lari, aku mesti tie kuat korang. Which ni kau tak pernah gaduh That time gaduh sikit-sikit, kira belum all out sangat lah. Kira kalau brother gaduh, dia ni brother gini, something like that lah. Tak ada macam betul-betul pergi pecah. So sekali time tu dekat bawah blok, dia dah cakap kita, kalau korang lari aku tie kuat korang. Pasal ini dia cakap memang kita macam itu kan. So aku tanya dia, aku cakap bos, diorang ada batang Cakap batang tak batang ni, tak mati, relax ke, macam something like that. So aku, ini kalau aku lari, kimak tangan dia berat. Ini kalau, so aku tak boleh lari lah. Sekali dia cakap, jangan risau, dia datang, kau kejar balik je. So aku, macam time tu dengan dia, aku very form lah. Berapa orang dengan dia? Yang kira rival Yang korang dengan 3 orang ke? 3 orang je? 3 orang je. Yang turun kat bawah blok 5 orang. Dia punya rival lah? Rival 5 orang, 2 orang lah batang. Diorang betul-betul datang lah? Correct. So bila diorang datang ni, diorang tak cakap banyak. Yang satu approach dia, terus dia kasih 1-2 shot, dia jatuh. Sekali lagi 2 keluarkan batang. That's where it started lah. Bila diorang lari, aku kejar balik. Aku dengar dia cakap, aku kejar balik. Dia lari Sasan. Dia lari. Lagi satu datang dengan batang. Aku kejar balik. Dia dengan batang? Dengan batang. Dia nak ajun kau lah? Kira dia nak lari towards aku kejar dia balik. Dia macam terkejut. Terus dia lari. Dia tak dapat kita, dia pecahkan kereta cermin orang ke apa. Pasal dia orang stop kereta kat kapak kan.
sekali benda tu macam lagi datang Azan. Keberanian dia. Berani dia lagi datang. Aku form Asya something like that lah. Aku kira that tu aku form gila. So that's why macam kau pun dapat make him proud lah pasal kau tak lari. Correct. Habis kau dapat mana-mana San aku sebut nama dia. Aku tak heran mana-mana. Aku kat club pun kan, aku atas table aku pekik nama dia. Pasal aku very pasal kau berjiwa pasal dengan dia. Very form lah in a point of time. Okay. So lepas tu there is more activity lah. That means kita turun club, kali ada pecah, aku buat benda sama juga dengan Batang, aku kejar lari. Tapi sekarang lain sikit lah. Dah tak fikir nak ni macam apa benda kan. Tapi kau pernah tak any incident where kau yang kena and kau dah tak boleh buat apa-apa? Means kau yang kena keropok ke? Kau pernah kena potong ke? Kau pernah kena rimbat ke apa ke? Alhamdulillah belum kena potong, belum lagi kena cucuk. Tapi adalah kalau kita gaduh pakai tangan, mesti kalau ramai mesti ada cukai-cukai kan. Pernah rasa je lah. What ada insiden yang kau tak boleh lupakan? Gaduh yang kau tak boleh lupakan? Okay, so benda ni jadi dekat, aku masih ingat lagi, dekat town lah, aku tak nak cakap nama. Pasal benda ni SS, aku nak kena nangis Hasan. Benda yang kes ni. Tapi aku tak nak elaborate more. So kita kat town. So basically dekat town ni ada event. Okay, so aku punya brother ni, dia kena kasih dengan kita punya rival lah. Okay, so budak ni bila datang, dia besar, dia legit tinggi besar. So aku ingatkan aku can use the same method. Dia ni tak ada apa-apa lah. Aku pun lari kat dia. So aku kena rabak. Aku lari kat dia. Sebelum aku lari, aku berada lari kat dia, kena kasih tidur. Lagi satu lari, tidur. Aku ni tak boleh jadi. Aku lari, somersault pun aku kena tidur. Bila aku jatuh tu, vision aku dah rabak tau. Aku dah rasa lah, tangan lah, kaki lah. Aku dah rasa aku dah tak boleh lari. So time tu aku ingat lagi, ada orang macam, aku rasa dia nak cocok aku ke apa lah. Tapi pasal aku dah tak rasa kan. Pasal dah sebal dalam badan. So aku berada tarik aku, bawa aku pergi nearby punya 7-Eleven. That's where aku macam, kimak, rabak sial ni. Aku sampai nak balik pun aku takut kan. Ini diorang kat bawah blok ke apa Pasal aku tahu kalau aku main family dah tak boleh makan diorang kan. Diorang mesti nak lagi apa. Nak lagi. So aku just dekat 7-Eleven tu, aku masih ingat lagi. So aku panggil lah yang lain semua turun. Diorang yang pergi sana pula. Jadi bila diorang pergi sana ni dah jadi kecoh gila tau. Dah jadi kecoh gila. Aku pun dah takut. Ini confirm police case lah. Okay, kali betul-betul kita kena naik and stuff lah. Kena pukul. Something like that. Pasal yalah SS kan, diorang nak tahu apa yang diorang bikin and stuff. Okay, so bila benda tu jadi, aku dah keluar. Dah lagi rasa syok pun kena ni macam apa benda. Macam aku rasa macam aku ni ada a lot of attention lah. I see. Something like that. So aku pergi lagi, aku do more activities macam ni. Okay. Ya, kira is it pasal kau daripada nota rasa macam this is one of the ways untuk kau buat nama? Or is it macam the feeling of dapat impress kau punya circle of friends? What was the feeling actually? Aku dia feeling bila aku buat ni kan, aku bangga yang aku ikut aku punya boss lah. Pasal jiwa kau terhadap dia, kau sanggup buat apa-apa to make him be proud of you lah. Correct. Ya, pasal like I said, pasal bila aku tak ada orang, dia pun one of the orang yang selalu aku susah senang aku. Even kalau aku gaduh dengan family aku pun kan, aku kalau betul lah, kita manusia, kita pun nangis apa. Kalau kita luahkan mesti kita nangis. Dia cakap tak mau, relax je. Family, this is family. Biasa jalan hidup, kau rempur je, something like that lah. So dia punya kata-kata yang buat aku macam lagi form lah. Macam you get what I mean, right? Tapi ni sebelum kau NS ni semua? Kejap, 17. Ni dah baru start masuk NS lah. Okay. Tapi all this while, the activities yang kau buat, tak pernah kena tangkap Alhamdulillah. Naik. Tapi I'm not challenging the authorities lah. Tapi time tu maybe aku punya nasib baik pasal apa-apa benda tak ada kat situ. Tapi benda jadi. Tapi ada benda yang aku tak ada kat situ. Yang ketara ni aku tak ada kat situ lah. Tapi kau tak ada rasa macam prepared, if you continue doing this, somehow or rather you will get in prison. Pasal bos aku cakap aku, Aik, kau ikut ni macam apa benda, satu kaki kau dah kat dalam. Kalau kau tak nak, kau just need to be yourself lah. Aku cakap time tu, kat dalam lah. Macam kau dah ready for dah ready for everything. Correct. Consequences. Okay, walk us through kau punya NS journey pula. So kau dah masuk NS, kebanyakan orang punya life pun change when orang dah masuk NS. Correct. Ada makin teruk, ada pun dah macam find purpose. Pasal NS pun tadi macam kerja apa.
NS life kan, aku memang okay, kalau orang cakap pasal tekong BMT, aku punya circles of aku punya mates kan, semua gerik gila punya. Semua sama kepala otak. Okay. Kira semua budak-budak nakal lah. Jadi aku enjoy dengan orang for that 4 ke 6 months on aku punya BMT. Sekali part sedih kita need to separate. Pasal POP kan. So from there aku dah boring. Okay. Aku dah boring tapi aku tetap pergi camp. Kenapa kau pergi? Aku pergi camp pasal aku tak nak nanti kalau aku AWOL, nanti MP naik rumah aku, nanti aku lagi kecewakan mak aku, nanti aku lagi ikut ego. Lagi aku macam Kima tak payah pergi terus lah. Tapi sama juga bos aku pernah cakap dengan aku, finish it once and for all, fuck it, dah habis. So dia pun bagus, dia pun advice itu. So aku just pergi lah. Aku just pergi macam biasa. Tapi aku punya timing rabak lah. Aku datang suka hati aku. Habis kena punish kan. Jadi apa, kalau korang asyik datang lambat, kena buat guard duty Aku buat je lah. Kadang-kadang kan aku tanya diorang, korang malam tak keluar? Tak, semua penat. Aku tak balik rumah tu Zan. Aku tidur dalam camp. Aku just tak nak balik time tu. Pasal apa-apa aku call orang, it's just them time tu. I see. Okay. So lepas tu there is a point of time itu aku masih ingat lagi. Aku punya I can call it DXO Aku punya DXO dia ada macam tak suka dengan aku. So bila dia tak suka dengan aku ni, aku masih ingat lagi. Aku patah balik kerja dekat camp Kali dia macam bising aku Hasan. Dia cakap, kau tahu bikin kerja tak tahu bikin kerja? Habis aku menjawab, apa kau berbual dengan aku macam ni? Kau boleh buat aku baik-baik apa? Ini benda senang. Kali dia cakap gini Hasan, bapak kau tak ajar Kimak bapak aku dah meninggal Aku pump dia Hasan. Aku pump dia Instantly. Pasal aku tak boleh control time tu. Aku terus pump dia. Terus on that spot aku mencik semua tangan aku, grab aku, masuk seret aku pergi bilik kapten aku. That's where they start to call the MP and stuff. Aku dah being very aggressive. Sekali aku dah cakap dengan family aku okay, ni aku dah nak duduk. Confirm pasal DXO aku ni high ranking. DXO is diorang dah pernah jadi regular tapi diorang still in the service. Sekali MP datang, kali aku cakap dengan kapten aku ni bagus dia percaya pada aku. Aku cakap dengan dia, sir, aku punya orang tak macam ni, kau tahu. Orang tak cari pasal aku takkan macam ni. Dia main bapak aku So the trial is quite long. Kali aku kena ketuk 4 months aku duduk dalam. Duduk DB Ni duduk DB. Okay. Tapi before that, kita nak tahu perjalanan DB kau pula. Kita nak kena take a short break dulu. Alright. So before that guys, this episode is sponsored by Kasia Studio guys. Kalau korang nak renovate rumah korang cantik-cantik, cun-cun melecun, korang boleh aja follow dorang dekat dorang page social media @kasiastudio_. And then kalau korang nak book an appointment dengan dorang, korang aja boleh pergi kat dorang website www.kasiastudio.sg. Dorang boleh renovate rumah guys. Prison cell ni semua dorang tak boleh renovate guys. Itu semua korang nak kena check dengan Changi Prison So kita akan kembali, kita akan take a short break. With that, settle.